Rupa-rupanya Jepun adalah antara negara yang paling tinggi kadar bunuh diri di dunia. Berbanding dengan tamadun Gaza yang kelaparan, dengan Jepun tuan-tuan, segala ada, teknologi duduk di situ tuan-tuan, dunia, syurga ada kat situ. Tiba-tiba mereka merupakan golongan yang paling ramai bunuh diri. Ini kelemahan Jepun. Rupa-rupanya mereka sangat rapuh. Berbanding dengan umat Islam Gaza, kamu jumpa dengan seorang budak Gaza dalam keadaan tangan dia hancur, dalam keadaan kaki dia hancur, dia boleh tegak lagi, nescaya dengan umbi tangan dia hancur, dia angkat ke atas, dia kata Allahu Rabbi, dia kata, Tuhan aku adalah Allah. Itu nak cerita kekuatan Gaza. Akhirnya tuan-tuan, apa tujuan saya angkat kisah ini? Untuk kita memahami rahsia Allah Ta'ala menguasakan Ramadan kepada kita, tidak lain tidak bukan untuk menghasilkan kekuatan agama dalam diri kita.